Hey, ya, rasa beri dalam projek hari ni kita akan bermain Roblox, tapi saya bukan main seorang saja. Kita akan main dengan adik saya. Tengok adik saya. Cepat cakap. Hai. Okey. So pada video pada ini kita akan main Roblox. Main apa? Tak tahu. Tak tahu. Okey, kita akan bermain game iaitu Mr. Mix. Kalau korang tak pernah dengar Mr. Mix, mesti korang pernah dengar kan. So kita tak tahu game dia macam mana. Saya tak pernah tengok gameplay dia. Adik saya pun tak pernah tengok kan. Dia pernah main OB saja. So kita akan main bersama dengan adik saya. Jadi saya malas nak main malam, betul adik? Malas main-main, baik main petang-petang lagi best kan. Okay geng. Don't forget tu, kalau korang rasa benda ni, korang tekan butang apa? Butang subscribe, notification bell, kalau jangan lupa like dan korang komen di bawah game apa kita orang lagi nak main. And next saya akan ajak adik saya, tapi tak adalah next. Mungkin saya solo je kan, betul tak? Okey dah geng, kita akan main game Mr. apa? Mr. Mix. Mix. Okey. Mix away. Okey dah geng, kita akan main sekarang. Jadi kita akan main game dengan adik saya. Boleh main 3 orang sini. Sini. Mana? Boleh sini. Okey. Tak boleh masuk pun. Okey, boleh. Biasalah lain. Malah pakai wifi. Kalau bukan data adik dah masuk. Adik masuk dah. Sekejap geng, kita 2 hours later. Sini. Okey, cepat masuk. Okey, kita dah main dah ni. Sorry pasal wifi. Dah masuk ke belum? Sini. Ya ilah, weh, dek. Tengok aku dah masuk dah. Adik lambat. Dah masuk? Cantik. Ada nampak? Aduh. Sekejap tengah loading. Lama betul lah loading, menguji kesabaran. Sama je loading mangkuk betul. Jadi guys, kita main game ni tak tahulah. Jadi game ni game bergenrekan horror. Oi. Ada asal gemuk. Ada storyline. Skip kan nak? Skip je lah. Sekejap kita main game macam game atuk-atuk. Ada kunci lah. Ni. Ini bukan kunci, ni lockpick. Ni lockpick macam buka ni. Buka. Boleh buka. Macam nak buka ni. Sekejap. Okey dah. Atuk. Lembab. Dia tak kejar pun. Nampak aku terkejar atuk kau hitam. Dia potong aku macam daging. Mati ke? La ilah. Mati juga ke dik? Ini apa benda siap? Hidup lagi lah. Ambil lockpick. Okay, biar buka. Kita kena keluar senyap. Jom. Lari. Alah, ni bahaya. Tunduk. Dia kena crunch. Mangkuk. Alah, tak payahlah tunjuk, skip je lah terus benda ni. Semak lah. Weh, habis lah adik. Dia kejar. Buat. Cuba wajib lah. Lari. Lari bapak. Macam mana kejauh. Dia potong weh. Batuk ni. Sorry guys, dalam ni. Boleh ke lagi? Mati. Kau buat apa ni tu? Kena senyap lah. Dia kena ni cangkung. Dia kena cangkung. Buka jap. Okay, jujur. Macam ni. Shh. Boleh ke?
Dia kena long. Dia lari tu, nyorok rasanya. Dia ni laju siap dah lah gemuk. Lari. Bodoh lah muka kau. Tak is. Lari. Dia lari mana dek? Aku lah dek. Macam mana nak senyap lah? Sekejap sekali. Rasa ini last kot. Sebab kita main sekali. Okay, kita nak fahamkan game ni macam mana. Macam aku enggak? Apa pula aku slow. Astaghfirullahaladzim be, organ aku kena makan. Kepala. Sorry guys. Ini brutal gila lah. Brutal mah. Main balik. Okay, tak apa, kita main sekali dek. Main sekali. Gila. Oh, tak apa. Mana kau? Jajak keluar balik. Mana kau? Sini. Tak masuk. Dah mati dah. Dek, kau lari macam mana? Gila lah dia tu. Macam mana nak buat senyap lah. Aduh, susah lah. Okey jom. Sini. Rambut serabai ni. Macam biasa ke? Mana dia? Ini bukan server. Mangkuk je. Sekali kita keluar. Geng. Okey guys, sorry guys. Ada skip je tu benda ni. Sama lah. Skip. La ilah, aku nak skip. Kenapa ni? Ambil lockpick tu. Lepas tu buka. Letak. Okey. Oi, macam mana ni? Adik. Aku takut tu. La ilah, susah betul game ni. Mati ke? Dia macam ni je. Mengubah masa. Ni mak bapak orang sial dia tu. Oh, masuk video tu kau. Lari. Lompat. Lompatlah. La ilaha illallah, mati weh. Macam mana lari daripada dia ni, susahnya. Oh, ke masuk bilik? Rasa masuk bilik lah. Sebab kan dia gemuk, dia tak boleh masuk bilik. Kan? Positif tak? Masuk bilik kot. Masya, dia memang macam ni lah kot. Masuk bilik kot. Weh, susah lah game ni. Bilik tu kat tepi je. Lihat lu, dia baru je perasan. Lari bodoh. Masuk bilik. Bodoh nak. Kau tak payah, kau nak fix apa? Ui, tak boleh lah, kena lari juga. Dia pun boleh lompat silap. Macam ni dek. Ikut je abang. Kalau otak dia tu slow ni, dia mati dah. Tak susah lah dia ni. Mana dia hidup? Kau mana dek? Okay guys, sorry lah guys. Sebab game ni susah. Korang kalau pernah main, korang boleh komen tak? Dia tak payah dek. Okay, sini. Lari dekat bilik sana kot. Sekejap, sabar. Jangan lompat. Oh, Dek, jangan salah dek. Jangan pergi dekat tali tu. Dia bukan cara dia main langgar tali. Sekejap. Mungkin kita kena senyap kot. Dia tak perasan kot. Sekejap. Try Adik duduk bilik situ. Oh, mungkin kena buka pintu tu kot. Sebab okay. Gunting lah. Kan? Shhh.
Ada gunting, kita boleh gunting. Cepat dik. Oh, Adam genius, Adam genius. I am the one, the way your son don't need a gun to get Okay, shh, diam. Oh, dia kena senyap je lah, dik. Dia tak boleh bising. Cangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, dik, just go, dik. Dia kejar. Tak, sebab dia tak tahu. Dia kena senyap, dia tak boleh bising. Dia tak boleh langgar tali, faham tak? Sekarang gunting kat tangan. Pandai tak abang? Tengok siapa yang main. Mana? Boleh gunting? Tak boleh dah. Sekejap. Oh, kau tengok jalan ni. Celok. Tengok jalan ni. Dia ambil hammer tu. Boleh ambil hammer tu. Boleh ambil. Sekejap. Oh, letak tu. Bagus. Boleh letak ke? Alamak. Dek, jangan. Salah. Jangan lompat lagi, sabar. Jangan lompat lagi. Dia kena ikut step, dek. Abang tahu. Aduh, kepala panggang pun sedap. Tak, dia macam ni, dek. Macam ni. Kepala panggang. Tak, dia macam ni. Dengar cakap abang dulu, abang jadi. Tak, dia kena ambil tukar dulu, jangan lompat. Dia bukan hobi ni. Dia game dia kena. Dek, ni nama kau. Jom kat sana. Sini. 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 Kau dah tahu kan? Tahu dia kena ambil gunting sebab Kau dah tahu. dia senyap, dia kena senyap. Dia senyap. Game ni dia kena cek barang nak keluar. Chapter 1 ke game ni? Okey lah. Tak, adik tak payah lagi. So, tunggu player mang. Kau adik dah masuk dah. Monkey. Sorry guys, ini tak ada planning apa So game ni Korang kopi. Oh, I've been skip living terus. here for many years, and I've seen many owners of this house. But this one is a completely different story. Big man, yellow, crazy eyes. It doesn't take a genius to figure out that this tak apa, kita dengar je lah story dia. Sorry geng. insane Kalau siapa tahu story dia, korang boleh komen di bawah. be about him, but about his next Sebenarnya game ni kejam tau. yet to escape from this horror. Okey dah. Adik dengar cakap abang okey. Korang sama cantik. Alah, bosan di. Cakap dengan orang ni. Tak apa, biar. Kadang-kadang kalau orang ni stupid tak tahu lah. Bang, shh, diam bang. Jangan pergi dekat tali tu, gila. Orang bodoh bapak, terkejut aku. Dia tak boleh bahap diri. Tak apa, baru satu hari je mati. Let lu. Sorry geng, game ni susah. Kalau siapa tahu yang main game ni, tak mangkuk lah. Oh, bermaksudnya kau tengok tak ada bunga ros 3 tu. Kita ada peluang 3 boleh hidup lagi. Faham? Adik kat mana adik? Sabar, ya orang ni pun. Sabar bang. Bontot kau busuk, bau macam bontot jalin. Alamak adik, kantoi adik. Mesti member tu. Orang tu lah adik, salah. Dia pergi langgar apa tu? Tali tu. Ya Allah. Orang tu lah pergi langgar tali tu weh. Jahat tu. Apa yang kau perasan? Tak payah langgar tu, gila. Tinggal Sekejap keluar. guys, sorry guys. Tinggal lagi satu peluang terus je lagi. Korang bagi lah Rose kat TikTok saja. Kau ni bang, kau tak payah main lah, gila.
Belah lah dia ni kacau siut. Aku nak buka pintu ni. So dia kau pergilah. Kalau kau kalah aku lempang kau bang. Kalau aku lempang kau dik. Mati kau. Dia kalah siap. Biar dia buat. Kalau kita bantai dia. Dia kena cangkung. Dik. Aduh, orang ni pun tak pandai yang bagi aku lah buat. Bahlul. Sorry guys. Biasalah. Aduh abang. Lari lah. I'm Mr. Mix. Wah, tak suka mainan ni. Tak boleh. Lain sekali. Brutal lah game ni. Jahat. Kalau macam kita dah mati dah tak ada dah Ros. He failed to escape fate and remained forever neither the Kepala first masih panggang. or last victim of Kepala 3 rasa. Event mesti kena bayar. Tak betul pun Roblox ni. Cepat dik. Sini nampak dik. Sini. tak ada boleh masuk. Kau. Cepat sini. What? Mata. Jatuh masuk. Alhamdulillah tak ada. Kak! Akak, kau jangan buat akak kak. Tak. Janganlah kak. Kak jangan buat hal kak. Kami orang ni malas nak main lagi game ni sama. Sorry doh. Dah keluar. Bagus tu. Dia gila. Badan muka dia. Elok adik. I've been living here for many years. Boleh. Topik. Ambil topik kan. Okay, geng. Diam ding. Stay fokus. Tadi boleh tadi. Pakcik, kenapa ikan tu bau macam pakcik? Tak boleh lah nak ni sangat. Oh, seramnya pakcik. Bismillah. Tengok abang. Kalau dengan abang je boleh dik. Belakang kau lah tak. Good. Okay, ni biar buat. Nenek atok. Sekejap Macam ni. Kau terus. Nampak dia ada nail kan? Sekejap. Bodoh jatuh adik. Macam ni. Susah lagi ni. Dia kena slow. Bismillah. Ya Allah, jatuh lagi. Sekejap. Dia ada paku tu. Bismillah. Yeay. Oh, tak payahlah. Boleh jalan dah ni. Okay, ambil lagi. Amin dek, let's go dek. Let's go geng. Sorry doh. Oh, dia macam hobi lah. Let's go. Alah. Oh, kita kat bawah tanah ni. Dulu dek. Jaga step. Ini kena buka guna apa ni? Adalah. Oh, api. Guna api. Ovo api. Okey ada. Seselo. Bodoh ikan. Saya nak buat apa? Ada puzzle lagi ni. Ni kena ambil ni dah ni. Oh alah. Comelnya kamu. Jahat.
Tak ya doh, mati doh. Itu spider tu jahat. Jangan terpegun dengan spider. Tak apa, tapi checkpoint kira kat sini juga. Sekejap. Sebenarnya benda ni boleh je terjun tau. Cuba terjun. Takut mati je. Alamak adik mati lah adik. Tak ada kayu tu. Tak hidup. Ambil obor api. Tak payah ambil pegang spider tu tau. Game ni boleh bergaduh tu. Ni kena buat apa kau tu? Ni puzzle ni. Sekejap. Apa benda? Oh, ni. Oh, dia kena collab kot. Tahu lah. Sekejap. Sekejap Oh. Tak lah. Dia kena letak makanan dekat spider tu kot. Tak lah. Sekejap dulu kita cari. Siapa dapat. Buka lampu sekejap. Sekejap geng. Kan ni aku bagi. Dia ke? Ikan, dia tak makan ikan. Dia makan ayam. Dia makan orang. Mana cik ayam? Mana ada lah duk ayam. Dan cik ingat makan ayam. Cik ayam kat mana? Kau kena bakar spider ni adik. Kau bakar adik spider ni. Kau dah bakar je. Mana elok bunuh belabah. Kau lah. Bahasa apa ni? Cuba tengok gambar spider ni. Buruk lah gambar kau. Mana ada lah nak makan ayam apa benda lah. Kau sendiri lah. Oh, iyalah kan. Jom adik. Dia makan ikan lah rasa. Oh, dia juga. Kau kena bakar spider, tak faham ah? Adik tak payah bakar ambil. Tak apa, dia mati checkpoint sama je. Dia tak jauh daripada pakcik bodoh tu. Tak boleh. Tapi dia ambil. Kenapa? Jalan dia. Ya. Tak pasti yang Tak apa, usaha lagi. Usaha tangga tak ada tangga. tunggu aku cek. Okay, sah. Sorry guys, game ni first time kita main. Betul tak? Terjun je lah, tak guna. Dia nak macam mana? Kena bakar dia kot. Kena fahamkan lagi. Bodoh lah dia ni. Kau nak apa? Aku nak bakar je. Laba-laba ni aku lemping kau sekarang. Dek, kita lagi satu. Kita dah mati. He failed to escape fate and remained forever neither the first nor the last victim Okay. of Mr. Mix. Okay, last. Ni last geng, ni last. Walau adik sedap. Walau dah habis lah. Ni last. Okay lah, saya rasa sampai sini je lah. Sorry guys, sebab game ni susah. Saya jujur cakap dengan adik saya tak tahu nak main game macam mana. Disebabkan adik saya nak jadi kepala masak kepala kari ikan. Dia suka makan kepala kari ikan, geng. Mana ada? Jadilah kita manusia kepala kari ikan. Okey lah geng, sampai situ je lah video. Saya minta maaf ada kekurangan dan ada tak lawak. Ni muka dia nyampah aku tengok. Okey lah geng, sini dek, sini. Sini. Okey geng. Okey
Okay lah geng, sampai sini video kali ni. Macam mana gameplay pada kali ni? Suruh gig tak okay. So game dia best, cuma game dia susah. Korang perlu korang berfikir macam mana korang nak selesaikan pakcik gemuk tu. Pakcik gemuk buncit. Okey lah guys, saya minta maaf ada salah silap dalam video saya, terkasar bahasa, terlepas. Saya minta maaf dan ini adalah konten saja. Bukanlah saya nak cakap saya ni saya minta maaf banyak. So minta maaf juga. Jadi well, kita tengok game ni nak main ke tak nak? Boleh, tapi kita tengok dululah bila nak main. Game tu korang saksikan. Okey, kalau korang faham pasal game tu, korang boleh drop komen bawah. Kalau korang pernah main game tu, korang boleh drop di bawah komen. Mana tahu korang boleh bantu ke. Okey? Betul? Salah silap adalah diri sendiri. Okey lah geng. Bye geng. Assalamualaikum. Dan kalau korang suka video ni, korang boleh like, korang share, korang tak buat komen bawah dan korang subscribe. Okey? Okey, jadi geng. Bye.